Usul yang ke-70. Hadis-hadis yang selalu dikemukakan oleh golongan Syiah sebagai dalil bagi walayah dan imamah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya terus setelah wafatan baginda, dan seterusnya walayah dan imamah anak cucunya yang tertentu, tidak ada satu pun yang sahih, semuanya maudhu'. Kalau ada pun yang sahih, maka ia tidak sarih, yakni tidak jelas, maksudnya lain daripada apa yang dipahami mereka. Kebanyakannya adalah hadis-hadis tentang kelebihan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Daripada Ali, kata beliau, ayat berikut ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Al-Maidah ayat 55. Maksudnya, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dalam keadaan mereka rukuk, yakni tunduk patuh menjunjung perintah Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan masuk ketika orang ramai sedang bersembahyang. Ada yang sedang rukuk dan ada juga yang qiyam, yakni berdiri. Apabila hendak bersembahyang, tiba-tiba baginda ternampak seorang peminta sedekah. Terus baginda bertanya, "Wahai peminta, adakah sesiapa telah memberikan sesuatu kepadamu?" Jawab peminta itu, "Tidak ada kecuali orang yang sedang rukuk ini," maksudnya ialah Ali. "Dia telah memberikan kepadaku sebentuk cincin." Isa bin Abdullah adalah seorang perawi yang telah meriwayatkan sekian banyak hadis maudhu'. Ayat ke-55 surah Al-Maidah itu terkenal di kalangan orang-orang Syiah sebagai ayat Al-Walayah. Ia menurut mereka merupakan bukti kelayakan Ali untuk pangkat walayah dan imam, kerana tidak ada orang lain yang menepatinya dan ia sememangnya turun khusus berkenaan dengan Ali. Ali sahaja yang telah bersedekah akan mengeluarkan zakat ketika sedang rukuk dalam solat seperti tersebut di dalam ayat itu. Terlebih dahulu perlu diketahui bahawa walayah dan imamah yang hendak disabitkan oleh mereka itu bukan sekadar kepimpinan dan jawatan atau pangkat dalam sesuatu pemerintahan. Malah ia adalah satu istilah khusus di sisi mereka. Orang yang dikurniakan pangkat itu dipanggil wali atau imam. Wali dan imam pada pandangan Syiah adalah seorang yang dilantik oleh Allah seperti Allah melantik seorang Nabi dan Rasul. Ia maksum atau terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Ia juga mempunyai mukjizat dan mendapat wahyu dari Allah. Dakwaan mereka bahawa ayat yang ke-55 surah Al-Maidah diturunkan khusus berkenaan dengan Sayyidina Ali semata-mata adalah salah. Ayat itu bersifat umum. Ia tidak harus dikhususkan dengan Ali sahaja. Ada 3 sebab kenapa ayat ini turun. Sebab nuzul. Yang pertama, ia turun apabila Ubadah bin As-Samit datang kepada Nabi SAW dengan menyatakan walaknya kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang mukminin, serta baraknya, ini berlepas dirinya daripada puak Yahudi Bani Qainuqah yang sebelum itu merupakan sekutunya. Tidak ada kena-mengena dengan Sayyidina Ali. Orang-orang Syiah mendakwa bahawa Sayyidina Ali lah satu-satunya sahabat yang layak menjadi imam, atau dalam istilah Ahli Sunnah khalifah terus selepas kewafatan Rasulullah SAW. Alasan mereka ialah ayat ke-55 surah Al-Maidah tersebut. Syarat menjadi wali atau imam kepada orang-orang mukmin iaitu ia beriman, mengerjakan salat dan memberi zakat ketika sedang rukuk dalam sembahyang. Perkara ini tidak berlaku kepada Abu Bakar, Umar maupun Uthman. Dengan itu mereka tidak mempunyai kelayakan menjadi imam. Menurut mereka, Abu Bakar, Umar dan Uthman telah merampas jawatan itu daripada Ali. Abu Bakar, Umar dan Uthman bukan sahaja telah menzalimi Ali, malah mereka telah menzalimi umat Islam seluruhnya. Jika memberi zakat atau sedekah ketika sedang rukuk itu merupakan syarat yang melayakkan seseorang menjadi imam, maka bukan Abu Bakar, Umar dan Uthman sahaja yang tidak layak. Orang-orang lain yang dipercayai Syiah sebagai imam-imam mereka selepas Ali juga tidak layak, kerana mereka juga tidak memberi zakat atau sedekah kepada orang miskin ketika sedang rukuk. Ayat itu berbentuk pujian kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendirikan salat dan orang-orang yang memberikan zakat. Sudah tentu Allah tidak memuji kecuali kerana sesuatu yang terpuji. Jika memberi zakat atau sedekah ketika sedang bersembahyang, terutamanya ketika sedang rukuk, itu sesuatu yang terpuji atau mustahab, dianggap elok melakukannya, tentulah Rasulullah SAW sendiri melakukannya.
dan menggalakkan para sahabat juga supaya melakukannya. Saidina Ali sendiri juga tentulah berulang kali melakukannya. Tetapi ternyata beliau sendiri pun melakukannya hanya sekali sahaja. Andaikan kita terima periwayat itu. Contoh kedua untuk usul ke-70 ialah sabda Rasulullah SAW berikut. Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Bermaksud, sesiapa yang aku adalah maulanya, yakni orang yang dikasihi, maka Ali juga adalah maulanya, yakni orang yang dikasihinya. Baik, komentar. Hadis ini dipertikaikan oleh ulama. Tidak ada kesepakatan ulama dari sudut status hadis ini. Ada yang menerimanya sebagai sahih, ada sebagai hasan, ada juga sebagai dhaif, bahkan ada juga sebagai maudhu'. Antara ulama yang mendhaifkannya Imam Bukhari, Ibrahim Al-Harbi, Ibn Hazm, Zailai, Taimiyah dan lain-lain. Dan antara ulama yang menganggapnya sebagai maudhu' pula ialah Muhammad bin Tahir Al-Qaisarani, Ibn Al-Jawzi, Al-Jawzaqani, Muqbil bin Hadi, Al-Wadi'i dan lain-lain. Hadis contoh kedua yang membuktikan kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan kedudukan istimewanya pada pandangan Rasulullah SAW. Hakikat ini tidak dinafikan oleh sesiapa pun dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dinafi dan dipertikaikan oleh mereka ialah kesimpulan yang dibuat oleh golongan Syiah daripada hadis itu. Menurut mereka, hadis ini dan banyak lagi hadis-hadis lain merupakan nas dan bukti yang terang tentang kelayakan Sayyidina Ali sebagai imam dan khalifah selepas Rasulullah SAW. Dia bahkan mengandungi perintah Rasulullah SAW supaya melantik terus Ali sebagai khalifah selepas baginda. Maka pelantikan orang-orang lain selain Ali sebagai khalifah yang telah berlaku dalam sejarah sebelum Ali itu adalah perampasan kuasa sebenarnya. Dengan itu, 3 orang khulafah Rashidin, ini Abu Bakar, Umar dan Uthman sebelum Sayyidina Ali pada kepercayaan mereka adalah zalim setidak-tidaknya. Atau mereka telah pun menjadi kafir dengan sebab telah melanggar dan menolak perintah Rasulullah SAW tersebut. Para ulama yang mempertikaikan hadis contoh kedua di atas dan mendhaifkannya, malah ada yang menganggapnya maudhu' pula beranggapan ada illat padanya yang menyebabkan ia tidak boleh diterima sebagai sahih. Walaupun sekali pandang, sanadnya kelihatan sahih dan matanya pula hanya menyertakan kelebihan Ali semata-mata. Bagi mereka, ia bercanggah dengan apa yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Kata Yazid bin Hayyan, aku pergi menemui Zaid bin Arqam bersama Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim. Selepas kami duduk di hadapannya, Husain berkata kepada beliau, sesungguhnya engkau telah mendapat kebaikan yang sangat banyak, wahai Zaid. Engkau telah melihat Rasulullah SAW dan mendengar hadisnya. Engkau juga telah berperang bersamanya dan bersembahyang di belakangnya. Sesungguhnya engkau telah mendapat kebaikan yang banyak, wahai Zaid. Oleh itu, ceritakanlah kepada kami, wahai Zaid, apa yang engkau telah dengar daripada Rasulullah SAW. Zaid berkata, wahai anakku, demi Allah, sesungguhnya umurku sudah tua dan peristiwaku bersama Rasulullah SAW sudah lama berlalu. Aku lupa sebahagian daripada apa yang pernah aku ingat daripada Rasulullah SAW. Apa yang aku ceritakan kepada kamu, terimalah ia. Apa yang tidak aku ceritakan, janganlah pula kamu menekan aku supaya aku menceritakannya. Kemudian beliau berkata, pada suatu hari, Rasulullah SAW bangun berucap di hadapan kami di suatu danau yang dipanggil Khum. Ia terletak di antara Mekah dan Madinah. Baginda SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala, lalu memberi nasihat dan mengingatkan kami, kemudian bersabda, adapun kemudian daripada itu, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah manusia, tidak lama lagi akan datang kepadaku utusan, yakni malakul maut daripada Tuhanku, dan aku akan menerima kedatangannya. Aku akan meninggalkan pada kamu 2 perkara yang sangat berat dan sangat bernilai. Pertama, kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ambillah kitab Allah Subhanahu Wa Taala itu dan berpegang teguhlah dengannya. Kemudian Zaid bin Arqam berkata, maka
Baginda SAW menggalakkan para hadirin supaya berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Baginda SAW bersabda, dan ahli baitku, aku mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ahli baitku. Aku mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ahli baitku. Aku mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ahli baitku. Sesudah itu Husain pun berkata kepadanya, siapakah ahli bait Baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Zaid? Bukankah isteri-isteri Baginda sallallahu alaihi wasallam ini sebahagian daripada ahli baitnya? Zaid bin Arqam menjawab, isteri-isteri Baginda sallallahu alaihi wasallam memanglah daripada ahli bait, tetapi ahli bait Baginda sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan di sini ialah orang yang haram menerima sedekah selepas Baginda sallallahu alaihi wasallam. Husain bertanya, siapakah mereka? Zaid bin Arqam menjawab, mereka ialah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas. Husain bertanya lagi, semua mereka yang tersebut haram menerima sedekah? Zaid menjawab, ya. Untuk rujukan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis contoh ketiga ini lebih terkenal dengan nama hadis apa lain di kalangan Syiah. Dalam hadis inilah golongan Syiah menghujah Ahlu Sunnah bahawa Ali dan imam-imam dari kalangan anak cucunya sahajalah yang layak menjadi imam dan pemimpin tertinggi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan mereka ialah Ahlul Bait atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di dalam hadis ini bergandingan dengan Al-Quran. Kedua-duanya disebut sebagai perkara yang sangat berat, ini sangat bernilai. Sebagaimana Al-Quran merupakan petunjuk dan cahaya yang diperintah umat supaya mengambilnya dan berpegang teguh dengannya, begitulah juga dengan Ahlul Bait. Mereka memerlukan kepada hadis-hadis seperti ini di dalam kitab-kitab sunni untuk menarik golongan Ahlu Sunnah kepada ajaran Syiah dan menghujah mereka semata-mata. Apa yang dapat difahami daripada riwayat ini ialah Baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya ahli baitnya dilayani dengan baik, dihormati dan dikasihi serta dipenuhi segala tuntutan dan keperluan hidup mereka sepeninggalan Baginda sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Istilah Ahlul Bait di dalam Al-Quran merujuk kepada isteri-isteri Baginda. Mereka lah yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait di dalam ayat ke-33 surah Al-Ahzab. Yang dimaksudkan dengan ahli bait ini adalah isteri-isteri Baginda. Bukan sebagaimana yang didakwa oleh Syiah merujuk kepada Ali dan anak-anak dia, cucu-cucu dia yang terpilih sahaja. Bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Tak lain dua perkara berat yang tersebut di dalam hadis contoh ketiga di atas, adakah Al-Quran dan Ahlul Bait atau Al-Quran dan As-Sunnah? Terdapat perbezaan pendapat di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah mengenainya. Tafsiran Sunni adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tafsiran Syiah adalah Al-Quran dan Ahlul Bait. Al-Quran dan Ahlul Bait sebagaimana yang mereka Syiah faham. Dalil-dalil yang menunjukkan ia adalah Al-Quran dan Ahlul Bait menurut Syiah banyak sekali berupa riwayat di dalam kitab-kitab rujukan mereka. Tetapi semuanya tidak diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan maksud orang-orang Syiah ialah menarik orang-orang Sunni kepada ajaran Syiah. Maka tiada jalan lain selain mengemukakan dalil-dalil yang diterima oleh Ahlus Sunnah sendiri. Bagi kita Ahlus Sunnah memang benar hadis contoh ketiga itu sahih, tetapi maksudnya sama sekali tidak seperti yang difahami golongan Syiah. Hadis itu langsung tidak menunjukkan Ahlul Bait menurut konsep Syiah. Ia lebih menunjukkan isteri-isteri Nabi SAW seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan keluarga baginda seumumnya. Hadis ini sama sekali tidak layak dijadikan bukti tentang kelayakan Ali dan beberapa orang tertentu dari kalangan anak cucunya sebagai imam selepas Rasulullah SAW. Apalagi untuk dikatakan ia adalah bukti mereka dilantik sebagai imam oleh Rasulullah SAW. Bagaimana akan difahami daripada hadis tersebut, Ali, Hasan, Husain dan anaknya
Ali Zainal Abidin, kemudian anaknya Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Sadiq, dan seterusnya adalah imam-imam yang dilantik berdasarkan nas. Sedangkan yang tersebut di dalamnya terlalu umum Ahlul Bait atau itrahku dalam setengah riwayat, ini bermaksud keluargaku ataupun anak cucuku. Berdasarkan hadis-hadis lain, adakah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anak cucunya hanya mereka sahaja? Kalau sakal yang kedua perkara yang sangat berat, bukan Ahlul Bait, maka apa pula sakal yang kedua itu? Jawabnya ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang tersebut dengan terang di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping itu, ia juga bersesuaian dan bertepatan dengan Al-Quran yang merupakan rujukan utama umat Islam. Di bawah ini adalah hadis menurut riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah seharusnya dijadikan rujukan dan panduan hidup. Ia disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai wasiat baginda kepada umatnya. Yahya bin Yahya Al-Masmudi Al-Laythi Al-Andalusi meriwayatkan di dalam Muwatta' Imam Malik. Katanya, bermaksud daripada Malik bahawa beliau telah mendapat maklumat bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, aku tinggalkan untukmu dua perkara, kamu sekali-kali tidak akan sesat selagi berpegang teguh dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Baik, Al-Quran juga menyatakan perkara yang sama. Salah satunya daripada surah Al-Imran ayat 32, Qul ati'u Allah wal Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, ta'alah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Oleh itu, jika kamu berpaling, ini menderhaka, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Sedangkan tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang menyebutkan Ahlul Bait atau An-Itrah, keluarga dan anak cucu Rasulullah SAW secara bergandengan dengan Allah atau kitab Allah. Ini adalah bukti yang paling besar dan paling kuat menunjukkan hadis thaqalain dengan erti kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW yang tersebut di dalam hadis-hadis itu, itulah yang betul dan tepat. Andaikan sahaja kita menerima hadis thaqalain Muslim itu dengan erti yang difahami Syiah, ia tidak praktikal dan realistik. Siapa Ahlul Bait yang dimaksudkan dalam hadis itu? Adakah Imam 12 sebagaimana difahami Syiah? Jauh panggang dari api. Bukankah Zaid sendiri yang menjelaskan di dalam hadis ini bahawa Ahlul Bait yang dimaksudkan ialah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang haram menerima sedekah selepas baginda sallallahu alaihi wasallam dari kalangan keluarganya.